Baik, kita terus cuba menjawab soalan. Seorang yang pada zaman jahilnya banyak meninggalkan solat, kemudian taubat, perlukah qada semula solat ditinggal? Ada pendapat mengatakan memadai dengan bertaubat. Saya ni fiqh mazhab Syafi'i. Kita jawab ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita kepik ikut mazhab Syafi'i, saya beri ikut jawab mazhab lain, iaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali. Kerana kulluhum ala sawab, semua mereka atas kebenaran belaka. Maka telah sepakat Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan seluruh fuqaha mereka ini lebih kurang 100,000 orang mengatakan solat yang ditinggalkan wajib diqada. Faham tak? Wajib diqada. Fa lainullah ahaqu an yuqada fa yusalliha iza zakaraha. Nabi sebut dengan jelas, hendaklah kau tunaikannya bila kamu teringat. Jadi kalau kita terlupa nak sembahyang, nak sembang, terlupa sembahyang asar, nak teringat lepas maghrib, tadi dah sembahyang asar, Rasulullah sebut jelas dah, fal yusalliha iza zakaraha, hendak kau tunaikan bila kau teringat. Begitu juga dengan tidur, tertidur, kita nak tidur sekejap, lepas tidur baru kita nak solat asar katakan, kita tidur sekejap, letih ingat balik kerja, letak kepala pukul 4.30 di batal, bangun tak bangun pukul 7.30 malam, luput solat maghrib, tak berdosa kata ulama. Bila kita bangun tunaikan, itu dipanggil qada. Soalan seterusnya, boleh tak qada solat pada waktu yang diharamkan bersolat? Contohnya lepas waktu solat fardu asar dan subuh, boleh, tak ada masalah. Kerana membayar hutang dia tidak ada waktu, adapun berhutang baru ada waktu. Contohnya kalau orang nak, kita nak hutang, orang nak bagi hutang kita, mari tengah malam, kita marah tak? Malam Jumaat pula tu, faham? Pukul 12, pukul 1 malam, Waalaikum. Nah, kita baru nak baca syair depan bini kita. Tengah kucar tokat Ali, keteng, Waalaikum. Mana polok tengah malam hari ni, nak susah dah lah, tengah malam pukul 2 pagi kita buka cakap, siapa? Aku mak. Ada hal benda, pinjam itu 5,000. Marah kita, betul tak? Marah tak? Marah lah, pasal apa? Tak ada adab. Nak berhutang, mari waktu yang molek, lepas solat asar, faham tak? Waktu tengah hari sebelum orang makan nasi, time orang rehat-rehat, tak? Ni orang nak tidur, mari nak berhutang, kita marah. Tapi kalau orang nak bayar hutang, pukul berapa pun kita nak marah, faham tak? Pukul 4 pagi kita tengah tidur dengan bini kita, faham? Dengar kata pintu rumah, siapa? Aku mak. Apalah kau ni? Aduh, cakap luar sikit. Apalah kau ketuk pintu aku, bising bangor. Aku dah kerti cakap kau lupa. Cakap Terengganu lah, malu kau orang. Apa benda ni bising ni? Pukul 3 pagi katok pintu rumah orang ni. Aku mak, aku tamu dulu, mu ingat tak 147,000 ni aku nak hari atas ni bawa cash, masuk. Kita marah tak? Pukul berapa kita nak marah? Tak ada marah. Tak usah 147,000, 100 riyal kita tak marah, betul tak? Begitu juga Allah Ta'ala, kata ulama, sebarang waktu bayar hutang Allah. Soalan seterusnya,